Rahsia kekayaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Islam, kekayaan bukan satu masalah. Ia adalah satu amanah. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan perkara itu dengan cara mereka membina dan mengurus harta. Abdul Rahman bin Auf bermula dari kosong ketika tiba di Madinah, tetapi dengan disiplin dan strategi, dia bangunkan semula perniagaan untuk membantu ribuan orang. Osman bin Affan pula membeli perigi rumah dan wakafkan untuk masyarakat yang mana dia memberi manfaat kepada semua orang. Zubair bin Awam mempunyai ladang dan hartanah yang luas. Aset yang diwarisi generasi seterusnya. Apa yang sama pada mereka ialah kekayaan dibina melalui aset sebenar, bukan sekadar menyimpan duit. Harta mereka bergerak, berkembang dan memberi manfaat. Di zaman kita, prinsip ini masih relevan. Duit dalam bank mudah susut nilai. Tetapi aset seperti hartanah dan emas kekal kukuh. Bila anda menabung emas secara konsisten, anda sebenarnya mengumpul nilai yang tidak dimakan inflasi. Gram yang anda kumpul berubah menjadi kekayaan jangka panjang. Emas memaksa disiplin, menghalang kebocoran wang dan juga bila cukup gram, ia boleh dipegang, diwarisi atau dicairkan bila perlu. Ini selari dengan prinsip sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu bina kekayaan melalui aset yang stabil, bukan melalui angka yang mudah hilang nilai. Akhirnya, mereka mengajar kita satu perkara. Kekayaan yang berkat datang daripada aset yang dijaga dengan amanah. Dan hari ini, emas adalah salah satu cara yang paling praktikal untuk membina asas kekayaan yang kukuh. Semoga perkongsian saya memberikan manfaat untuk anda semua. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.